Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu lagi untuk menyambung perkongsian hadis yang setelah agak lama kita terhenti ke atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Saya akan berkongsikan hadis berkaitan dengan peluang untuk berdoa mustajab dan juga mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala pada separuh malam ataupun 2/3 malam. Baik. Hadis an Rifa'ah Ibn Arabah Al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yumhil hatta idza dhahaba min al-lail nisfuhu aw thuluthah qala la yas'alanna ibadi ghairi man yad'uni astajib lah man yas'alni u'tih man yastaghfirni aghfir lahu hatta yatlu al-fajr. Hadis rawahu An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ahmad. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat iaitu Rifa'ah Ibn Arabah Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menangguhkan permohonan hamba. Ya, innallaha yumhil. Artinya, bukan tak boleh berdoa pada waktu lain, tetapi Allah tangguhkan waktu mustajab. Okey? Bagi seorang hamba untuk memohon kepadanya, sehinggalah apabila berlalu separuh malam atau 2/3 malam. Ya. Nisfuhu maknanya separuh malam. Kalau malam itu dikira daripada terbenamnya matahari, ya, kira-kira pertengahan malam itu dalam pukul 12 macam tu, 12 lebih, ya. Pertengahan malam. Manakala 2/3 malam, setelah berlalu 2/3 malam, mungkin dalam pukul 2:30 ke pukul 3 pagi, begitu. Kalau waktu kita sekarang lah. Waktu itu sekiranya ada hamba yang bangun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia solat, untuk dia berdoa, untuk dia beristighfar, Allah Taala akan perkenankan. Dan Allah Taala menyatakan, janganlah sesiapa pun memohon kepada selain daripadaku. Maknanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita minta kepada yang lain daripada Allah Taala. Kita hanya minta pada Dia saja. Sesiapa yang minta kepada selain Allah, maka itu adalah satu syirik, ya, satu kesalahan syirik. Sesiapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan perkenankan baginya. Sesiapa yang memohon kepadaku, aku akan beri kepada dia. U'tih. Man yas'alni u'tih. Okey? Ada syarat, ada jawab. Allah Ta'ala syaratkan siapa minta ke aku beri. Kemudian, sesiapa yang memohon keampunanku, siapa yang minta ampun kepada aku pasti ampunkan dia. Sehinggalah terbit fajar, iaitu masuk waktu subuh. Baik. Hadis-hadis umpama ini banyak. Kita pun tahu banyak hadis-hadis umpama ini, di mana menyatakan kelebihan berdoa, kelebihan bangun malam, kelebihan melakukan ibadat-ibadat malam, beristighfar dan sebagainya sampai waktu subuh. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada setiap malam. Baik. Ada beberapa pengajaran hadis ni kita boleh ambil. Pertama sekali,
Malam adalah waktu yang paling istijabah, paling mustajab untuk seseorang hamba bangun dan berdoa. Dan paling afdal ialah separuh malam dan seterusnya, sehingga 2/3 malam. Dan siapa yang mampu, dia beribadat sampai subuh. Begitu. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa waktu itu adalah waktu yang istimewa untuk seorang hamba berdoa, meminta hajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala yang menjamin, ya, astajiblah, aku pasti perkenankan permintaan dia. Ya. Kemudian u'tihi, aku pasti beri apa yang dia minta. Kemudian aghfir lahu, aku pasti ampunkan dia kalau dia minta ampun. Ini kelebihan yang ada pada waktu malam, separuh malam ataupun 2/3 malam, yang tak ada pada waktu-waktu lain. Bukan waktu lain tak boleh berdoa, waktu lain tu boleh. Tapi ini adalah peluang untuk Allah Ta'ala menjamin permintaan kita akan dimakbulkan. Baik, pengajaran lain ialah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah, ya, Maha Pengampun, dan Allah Ta'ala membuka ruang kepada mana-mana hamba-Nya untuk meminta. Dalam hadis lain Allah tanya kan, dalam hadis Qudsi, siapa yang nak minta ampun, siapa yang nak bertaubat, Allah Ta'ala memberi jaminan dia akan ampunkan dosa kita, dia akan menerima taubat kita. Baik. Yang ketiga, hadis ini juga mengandungi larangan untuk kita minta kepada selain Allah. Siapa yang meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah melakukan syirik. Dan syirik ini dosa yang tak diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat Quran yang semua kita tahu. Allah Taala ampunkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan sesiapa yang mensyirikkannya dan mengampunkan selain daripada kesalahan syirik, ya, kepada siapa yang dikehendakinya. Baik. Jadi kita hanya meminta hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis lain, iza sa'alta fas'alillah. Kalau nak minta apa-apa, minta kepada Allah Ta'ala. Ya. Baik. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu menunaikan permintaan manusia, ya, permintaan hamba-hamba dia. Kadang manusia sesama kita ni, ada kala kita boleh tolong orang. Kadang-kadang ada waktu kita sendiri pun tak mampu nak tolong orang, kerana kita sendiri adalah manusia yang berhajat. Kita sendiri adalah fuqara, ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala al-Ghani, ya, dan antumul fuqara. Kamu semua ni adalah orang-orang yang memerlukan. Baik. Yang keempat, hadis ni mengajar kepada kita tentang kesungguhan ibadat pada hujung malam, penghujung malam, yang mana kebanyakan kita boleh bangun. Kadang-kadang kita bangun, dan selalu pun kita bangun. Tetapi untuk berwuduk kemudian solat, itu satu benda yang berat. Yang itu perlu kepada mujahadah. Mungkin sampai satu peringkat masa kita rasa umur kita dah berlalu banyak, ya, masa kita dah banyak habis. Okey. Kita pun dalam hidup ni pun tak ada apa sangat yang kita nak kejar lagi. Maka masa tu mungkin Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam hati kita, hadirkan dalam hati kita taufik, ya. Kita tahu benda baik, tapi nak buat tu perlukan kepada taufik, ya. Kita mungkin Allah Taala beri taufik pada keazaman kita, kemudian kepada kekuatan tubuh badan kita untuk bangun malam, ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Persoalannya ialah kalau bulan Ramadan kita boleh bangun malam, kenapa bulan lain tak boleh? Yang tu soalan dia, ya. Jadi oleh kerana dia benda yang sukar dilakukan, maka Allah Taala memberi jaminan permintaan kita, ya, dikabulkan, ya. Kita punya kita mohon ampun, Allah akan ampunkan. Kalau kita bertaubat, Allah Taala terima taubat kita. Baik. Inilah peluang untuk banyak yang kita bangun malam dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menyatakan, afdalus salah ba'dal maktubah
qiyamul lail atau salatul lail atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Solat yang paling afdal selepas solat fardu ialah qiyamul lail, bangun malam. Ya. Tak silap saya dalam hadis Bukhari ada, hadis Imam Ahmad pun ada. Baik. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa terbuka. Yang kelima, rahmat Allah sentiasa terbuka. Cuma manusia ni sering lalai. Jadi Allah Taala beri peluang lagi pada waktu yang khusus. Ya. Yang mana masa itu tak ada, orang lain pun tak ada nak ganggu kita. Mungkin waktu lain kita bekerja, orang perlu kita, berurusan dengan kita. Waktu separuh malam ataupun 2/3 malam ni waktu yang kita bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis yang lain, sahabat meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahul hadis ba'da al-isya. Adalah Nabi SAW tidak suka berbual-bual, tak suka, maknanya lepas waktu isyak tu orang datang tanya soalan ke apa ke, berbual-bual, bercakap-cakap, Nabi tak suka. Lepas solat isyak, baginda akan pulang ke rumah dan itulah waktu dia untuk keluarga dia. Kemudian baginda tidur, kemudian baginda jaga malam, bangun malam untuk beribadat. Jadi Nabi SAW boleh bangun malam tu sebab apa? Sebab lepas isyak baginda tidur. Kita yang susah ni sebab kita lepas isyak kita banyak benda, banyak ni urusan, ya. Mesyuarat lah, itulah, inilah, ya. Masa itulah kita nak jumpa kawan, nak minum kat kedai, nak makan, macam-macam, ya. Menyebabkan kita keletihan. Sebab tu kalau orang tidur awal, dia boleh bangun awal, kemudian dia ibadat sampai ke subuh. Baik. Sebab itu kalau kita lihat dalam Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala memuji golongan yang beristighfar mustaghfirin bil ashar. Dalam ayat lain, wabil asharihum yastaghfirun. Ahli syurga yang Allah Taala sebutkan amalan mereka ialah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dia bangun malam. Mereka ni yang dalam syurga, melayakkan mereka tu masuk syurga, mendapat nikmat, kurniaan, rahmat adalah di dunia mereka itu sedikit waktu malam mereka tidur, yang lebih itu mereka bangun untuk beribadat. Kemudian disebut lagi wabil asharihum yastaghfirun. Ashar ni adalah waktu qubailul fajr, waktu dekat-dekat masuk waktu subuh. Mereka beristighfar. Bayangkan macam mana mereka boleh beristighfar waktu tu. Kita baru bangun tidur. Maknanya mereka dah bangun awal. Ya, mereka dah bangun awal, mereka beribadat. Kemudian sebelum masa nak masuk subuh tu, sebelum nak terbit fajar, mereka isi masa dengan beristighfar. Dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa orang yang memohon ampun pada waktu itu. Itu kelebihan dia. Sebab itu kita disyariatkan berpuasa dengan bersahur. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Sebab apa? Dia melatih kita bangun awal sebelum subuh. Dia latih kita untuk bangun awal, kemudian banyakkan beristighfar. Ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, ya, kesimpulan daripada hadis ini ialah hadis ini mengajar ataupun menggalakkan umat Islam untuk menghidupkan malam dengan berdoa, munajat, ibadat, ya. Untuk kita minta ampun, untuk kita berdoa, minta apa saja hajat kita, ya. Kerana itulah antara waktu yang paling afdal dan paling mustajab untuk kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita semua kekuatan untuk melakukan amalan yang saya rasa semua orang nak buat, ya. Mungkin ada yang kita dah buat, mungkin kita baru mula sikit-sikit. Saya suka macam tu, mulakan sikit-sikit, ya. Kerana apa? Allah lebih suka amalan kita yang kita buat sikit tapi berterusan, kan? Ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang Allah paling suka ialah hamba ni buat, dia buat secara dawam. Adwamuha, dia berterusan. Paling maknanya yang paling dilakukan secara kerap. Kan? Adwam. Dawam ni makna macam berterusan lah, ya. Adwam ni amalan yang paling banyak dibuat berterusan walaupun sikit, ya. Wa in qalla. Wallahu ta'ala a'lam.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.